Masa sekolah dulu kawan penuh satu sekolah, tapi bila dah masuk alam dewasa, nak cari kawan lepak minum kopi punyalah susah. Hujung-hujung tinggal seorang dua saja yang betul-betul ngam. Benda ni bukan sebab korang jadi sombong, tapi sebab kehidupan memang berubah. Jom kita tengok kenapa lingkaran kawan korang makin mengecil bila makin berusia. 1. Korang makin faham nilai masa korang. Masa muda dulu, kita rasa masa tu macam tak habis-habis. Kita sanggup habiskan masa sejam dua sembang benda tak berfaedah dengan kawan yang entah apa-apa. Bila dah dewasa, masa jadi barang mewah. Korang makin selektif. Korang lebih rela duduk rumah rehat daripada habiskan masa dengan orang yang buat korang rasa penat atau tak memberi nilai positif dalam hidup. 2. Fokus hidup dah berubah. Dulu masa sekolah, kawan adalah segala-galanya sebab kita semua kat fasa yang sama. Bila dah dewasa, seorang dah kahwin, seorang sibuk dengan kerjaya, seorang dah pindah negeri. Komitmen masing-masing dah berbeza. Bila fasa hidup dah tak sama, nak cari titik persamaan untuk melepak pun jadi susah. Akhirnya, hubungan tu perlahan-lahan jadi renggang dengan sendirinya. 3. Korang dah tak nak berlakon lagi. Dulu mungkin korang sanggup buat benda pelik-pelik semata-mata nak masuk dalam kelompok popular. Tapi bila makin dewasa, korang dah malas nak jaga hati orang atau berpura-pura suka benda yang korang benci. Korang lebih selesa jadi diri sendiri. Hasilnya, orang yang tak ngam dengan korang akan automatik menjauh dan hanya mereka yang betul-betul boleh terima diri korang yang tinggal. 4. Quality over quantity, bro. Bila makin matang, korang akan sedar yang ada 100 kawan tapi tak ada seorang pun boleh dipercayai masa susah, itu tak ada guna. Korang lebih menghargai kawan yang boleh keep it real dengan korang. Korang mula buang kawan yang jenis toksik atau kawan yang cuma datang bila dia perlukan sesuatu saja. Korang lebih pilih untuk ada 2 hingga 3 kawan yang berkualiti daripada ramai kawan tapi kosong. 5. Social battery makin cepat low. Ni realiti paling kejam. Bila dah dewasa, penat bekerja buatkan social battery kita makin pendek. Balik kerja, korang cuma nak recharge sorang-sorang. Korang tak ada tenaga nak melayan drama orang lain atau nak bersosial tiap malam macam zaman dulu. Korang jadi lebih introvert bukan sebab nak mengasingkan diri, tapi sebab nak jaga kesihatan mental sendiri. Jangan rasa pelik kalau kawan makin sikit. Sebenarnya, ini tanda korang sedang membesar dengan sihat. Korang bukan kehilangan kawan, korang cuma sedang menapis siapa yang layak untuk ada dalam bilik kehidupan korang. Jangan paksa diri untuk fit in dengan semua orang kalau benda tu buat korang rasa serabut. Lebih baik ada kawan yang sikit tapi berkualiti, daripada ada ramai kawan tapi korang rasa sunyi gila bila bersama mereka.